surau-surau. Tak ada. Saya dah takut dah. Aduh, macam-macam lah korang ni. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam hari Jumaat. Hari ni hari Jumaat. Macam biasa kita adakan aktiviti gotong royong di Pantai Bumi Hijau bersama peniaga-peniaga pantai. So untuk makluman semua, pantai ni tidak diselenggara oleh pihak majlis. Okay, kami sendiri sebagai peniaga-peniaga yang akan mengutip sampah setiap hari Jumaat. Okay, nampak ni sampah-sampah yang banyak di tepi pantai. Yang macam botol-botol ni sampah yang dibawa ombak lah. Jadi setiap hari Jumaat kita adakan gotong royong untuk membersihkan pantai. Untuk makluman anda semua, sebelum ni kita tak ada sediakan tong sampah, tapi sekarang dah ada tong sampah. Dah ada tong sampah warna kuning satu. Dekat sana ada 3, ada 2 warna biru. Okey. Jadi pagi ni kita buat gotong royong sikit. Kita mengutip sampah. So, kepada korang yang datang ke Pantai Bumi Hijau, sahabat berendam Selangor ni, kita minta jasa baik korang semua untuk sama-sama jaga kebersihan pantai kita supaya pantai kita terus terjaga kebersihannya. Okey, sampah korang boleh buang kat dalam ni. Kita dah sediakan tong sampah. Ada lagi yang warna biru. Tu sana tong warna biru. Kita dah sediakan tong sampah. Pakcik ni healing dah sampai pagi ni. Pakcik ni healing sampai pagi ni dah. Kat sana kita ada Wak Lanun. Wak Lanun tengah blower daun. Daun ni kita tak dapat nak elakkan lah, sebab daun ni memang setiap hari akan gugur. Tapi kita akan blower setiap hari juga sebenarnya. Setiap hari kita ada blower. Ni tong sampah biru, boleh buang kat sini. Kita dah sediakan tong sampah, tinggal masukkan sampah dalam tong sampah terus. Senang. Sebelum ni ramai kata tak ada tong sampah. So sekarang kita dah sediakan tong sampah. Kalau boleh tisu janganlah buang merata-rata guys. Walaupun tisu, okey, dia mencacatkan pemandangan. Nampak ni. Walaupun tisu, dia mencacatkan pemandangan. Okey, pantai kita ni kat sini, Pantai Bumi Hijau sahabat berendam ni adalah, kalau korang datang, pantai dia memang cantik sebab pokok-pokok dia masih banyak lagi. Okey, sebab tu kita pentingkan kebersihan kat sini. Sebab tu kita pentingkan kebersihan. Okey, kita pentingkan sangat kebersihan kat sini. Kalau korang tengok ni, ini mungkin sampah yang dibawa oleh ombak. Okey, kat sana kita ada aktiviti nelayan mencari kerang. Tu Wak Bajuri dengan Abang Burger kita, Abang Mat, tengah sapu juga, bersihkan pantai. Ni botol-botol minuman yang kita jumpa tadi. Sepatutnya korang terus buang dalam tong sampah, jangan buang merata-rata. Sayangi pantai kita, tolong bawa sampah jika membawa bekal. Tolong bawa balik sampah jika bawa bekal. Tapi kita dah sediakan tong sampah dah. Kita dah sediakan tong sampah, korang tinggal masukkan terus dalam tong sampah, tak susah. Kat sini kita ada 3 tong sampah warna biru. 1, 2, 3. Dekat depan sana warna oranye.
Okay guys, so itu saja video untuk pagi ni. Mana hilang? Itu saja video untuk pagi ni. Nanti untuk next video admin akan bawakan kepada korang semua. Okay guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Pantai Bumi Hijau, Sabak Benam, Selangor. Shampoo, botol shampoo. Ni dah makan Maggi. Tapi tak hati nak buang tu sampah. Plastik dia. Ni apa ni? Seluar pun ada. Macam-macam sampah. Yang paling admin tak suka ni. Ni. Yang paling admin tak suka benda lah ni. Korang dalam merokok, tapi kau tak rokok, tak hati nak buang dalam tong sampah. Okey, ni kau tak rokok, pandai rokok, pandai isap rokok, tapi sampah tak hati nak buang. Maggi sedap, dah makan sedap-sedap, sampah tak nak buang tong sampah. Ni tadi sampah ni kita dah pungut dari tepi-tepi ni. Dah pungut, kita dah satukan satu tempat. Buanglah tong sampah. So, saya minta kepada semua supaya jagalah kebersihan pantai kita. Pantai ni tempat umum. Okay. Kalau korang pandai jaga kebersihan, ini apa benda pula ni? Botol susu dia buang kat sini. Jaga kebersihan sesama. Okay. Kebersihan tu melambangkan korang punya sikap lah. Kalau korang jenis suka yang buang sampah merata-rata kat luar, memang sikap korang jenis yang pengotor. Maaflah admin cakap, sebab admin ni seorang yang pentingkan kebersihan. Okay, bukan setakat di pantai, okay, tapi di rumah, dalam kereta, ada habuk sikit tak boleh. So tolong sangat-sangat kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke Pantai Bumi Hijau untuk buang sampah ke dalam tong sampah yang dah disediakan. Dekat pantai ni kita dah ada sediakan 5 tong sampah. Tu abang aiskrim kita pun sampai. Kita dah sediakan banyak tong sampah. Itu hari korang minta tong sampah, tapi bila dah ada tong sampah, tak reti nak masukkan dalam tong sampah juga. Itu yang kita orang geram ni, kan? Nanti bila kita cakap macam ni, cakap kita marah. Mana tak marah. Bukan senang nak jaga kebersihan pantai ni, susah. Okay, hari-hari kita terpaksa pantau, kita bersihkan. Okay, kadang sambil-sambil kita niaga tu, kita kutip-kutip sampah juga. Sandar abang rumah kita. Tengok landon kita. Kita bawa kutip sampah. Kita tengok apa hasil hari ni. Apa yang menarik? Ni. Ini mungkin sampah yang dibawa ombak. Plastik sampah tak ada? Plastik sampah? Plastik? Kayu. Dah. Okey bang. Terima kasih bang. Okay guys, nanti kita buat lagi video. Assalamualaikum, bye bye. Okay, kita nak buang semua pelet-pelet yang ada dekat tepi ni. Kita nak clearkan semua sebab benda ni mencacatkan pemandangan. Terbakar. Gelak. Ulau. Tak ada nak. Saya dah takut lah. Aduh, macam-macam lah korang ni. Main lah untuk Iya. Bahaya, kena hati-hati. Penuh dah.
Habis semua jadi tempat sampah lagi. Pungut sampah yang berlonggok ni. Setang ni. Ha? Oh. Baru sampai. Tadi sudah lama juga. Mana itu? Hah? Mana tahu? Nih. Hei, ayo. Nah, dia kena tekan lama. Okay guys, kita sambung lagi Bang Kutip. Cik-cik kita buang sampah. Okay. Oh, macam kerja benar aja lah, Wan. Lama 10 tahun. Oi, kayu. Lama 10 tahun. Oh, sangkut dah. Sangkut. Lama tayar dia. Kita ambil yang berlonggok-belonggok tepi-tepi ni, kita masukkan, lepas tu kita buang kat depan. Weh, banyak ni. Semua berlonggok. Tepi ni yang berlonggok-belonggok ni kita akan kutip, kita masukkan ke apa ni? Gerabak motor ni. Lepas tu kita akan buang kat depan. Okay guys, ni sebelum bahagian masuk ke pantai ni, kita ada buat projek untuk floating market ataupun orang kata macam pasar yang dekat Hat Nyai Thailand tu. Tapi belum siap lagi lah. Sampan pun baru ada 5. So kat sini kita akan letak sampan untuk peniaga-peniaga yang terpilih lah. Okay, dan ada kerusi-kerusi. Setiap kerusi meja ni kita ada payung. Payung kita dah buka. Kita akan pasang dan simpan balik. Semalam kita dah test pasang dan simpan balik. Okay, takut hilang. Okay, ni jalan masuk dia. Jalan masuk Pantai Bumi Hijau. So jalan ni kita dah turap dengan batu kasar. Kita lebarkan sikit, tambak. Alright. Ni floating market kita. Kemudian sebelah kanan ni jalan masuk ke Pantai Bumi Hijau. Pantai Bumi Hijau ni kalau orang luar tak perasan sebab dia hidden gem. Bila dah macam ni baru nampak. Okay. So korang masuk daripada sana, terus ke kanan. Pantai kita kat dalam. Pantai kita tersorok sikit sebab tersorok dengan pokok-pokok. So kalau tak perasan memang tak nampak. Sana dah ban. Okay guys, jemput datang ke Pantai Bumi Hijau, Sabak Bernam, Selangor. Banyak aktiviti-aktiviti yang korang boleh buat dekat pantai ni. Okay. Sikit lagi. No dah. Oi, penuh. Okey lah tu. Untuk makluman korang semua juga, pantai ni dalam proses naik taraf dalam proses naik taraf untuk dimajukan, untuk ditambak semualah. Banyak lagi kemudahan yang belum siap. Ujung sana diorang tengah proses tambak.
Balik ah. Dua. Okey, baik. Habis dah kan? Okey, terima kasih banyak Dia orang nak duit jalan. Okey, terima kasih banyak. Tak boleh masuk. Okey bang. Okey, abang burger kita dah balik dah. Kita pun dah hampir siap untuk bersihkan pantai. Dekat ujung sana kita ada kerja-kerja menambak. Kerja-kerja menambak pantai. Oh. Saya video. Okey. Ujung sana kita ada kerja-kerja menambak pantai. Sana ada jentera berat. Okey, ni buat baju dia tengah bersihkan barang dia. Kerja-kerja untuk menaik taraf Pantai Bumi Hijau sedang giat dijalankan hari Jumaat. Belakang sana kita tengah buat kerja-kerja penambakan bahagian pesisir pantai yang terakis. Bahagian depan ni kita tengah buat meninggikan jalan masuk, yang mana bila air pasang besar, jalan laluan masuk ni akan ditenggelami air. So ni kita buat tambak lagi untuk tinggikan. Okey, belum siap ada lagi 400 tan batu yang akan ditambak dekat bahagian ni. Tu traktor pak cik tu kat sana. Dan akan datang bila yang sini dah siap, sebelah ni kita akan buat laluan juga, laluan masuk. Laluan keluar. Kita akan buat dua laluan. Sini laluan masuk. Okey, yang saya difahamkan daripada pihak kontraktor, sini laluan masuk, sebelah sana laluan keluar. So akan ada dua hala jalan untuk keluar dan masuk. Tapi untuk pokok-pokok ni kita tak akan tebang. Pokok-pokok ni biar dekat tengah-tengah ni kita tak akan tebang. Kita cuma tambak bahagian tepi ni. Bahagian tepi ni untuk laluan jalan keluar. So bila masuk pantai kat sini, korang akan nampak dua hala jalan masuk. Jalan tu akan jadi dua hala jalan keluar masuk. Okey. Ni lagi satu lori. Satu lagi lori sampai. Untuk tambak jalan ni. Bahagian sini rendah bila air pasang besar. Okey, satu lori. Okey. Nampak tinggi dah. Ni laluan masuk Pantai Bumi Hijau kita yang sebelum ni rendah So lepas ni kalau air pasang besar, korang dah tak perlu risau lah. Jalan ni dah tinggi dah.
400 tan 400 tan. Tinggi dah daripada asal dia rendah daripada asal rendah sekarang dah tinggi dah. So kalau air pasang besar pun kita dah tak risau dah. Ni lori-lori jentera-jentera yang akan membuat tambak. Depan ni kita akan tinggikan lagi. Okey. Kita akan tinggikan lagi. Lori besar-besar masuk. Okay guys, ni bahagian dalam pantai. Kita tengah buat kerja-kerja untuk menambak pantai yang terhakis. Kat sini ujung ni tempat buat camping kita. Diorang tengah buat kerja-kerja untuk menambak lagi pasir, batu-batu untuk diletakkan di tepi pantai. Okey. So alhamdulillah pantai kita dalam proses untuk dinaik taraf. Jadi kepada korang semua yang pernah datang sini, ada yang tanya surau tak ada ke? Ni surau tapak surau kita tengah dalam proses pembinaan juga. Surau masih dalam tapak lagi, belum buat rangka semua. InsyaAllah kita siapkan satu persatu. Bahagian parking tepi ni kita luaskan lagi, kita lebarkan lagi bahagian parking, tambak tepi-tepi ni. Jalan tu kita dalam proses untuk lebarkan, tambak lagi. Cuma jalan tas setakat ni kita belum dapat. Jalan tas kita belum dapat lagi info sama ada jalan tu akan ditar ataupun tidak. Tapi harap-harapnya akan ditar lah, insyaAllah. Okay. So itu sahaja video untuk kali ni. Sana ada family tengah cik remis. Okay guys, jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.